Orang Kelang kalau nak cari tempat berbuka yang paling selesa dan cantik, korang kena datang dekat Dewan ni. Ada aircon yang sejuk, Dewan pun cantik, pilihan makanan pun banyak. Selamat datang ke Cahaya Ramadan Buffet by Royal Mustika Ballroom. Korang boleh tengok sendiri, dewan dia luas dan selesa. Aircon dia pun sejuk tau. Ini merupakan dewan perkahwinan, tapi disebabkan bulan Ramadan, diorang jadikan sebagai buffet Ramadan. Ada banyak pilihan makanan yang korang boleh pilih di sini. Antara dia nasi minyak, nasi lemak, pilihan lauk-lauk masakan kampung ala-ala kenduri. Masakan kampung dia memang sedap-sedap. Antara yang kita orang paling suka adalah masak lemak telur itik, ayam masak merah, rendang daging, asam pedas ikan, ayam masak kicap, ulam-ulaman dan banyak lagi pilihan. Rojak pasembok ada, rojak buah pun ada. Pilihan dessert dan kuih muih pun banyak. Air ada lebih daripada 5 pilihan yang korang boleh pilih ikut cita rasa sendiri. Kalau korang bawa budak-budak, ada satu section ni khas untuk anak-anak korang. Ada jajan-jajan, biskut dan juga aiskrim. Diorang pun ada sediakan kambing bakar juga tau. Kemudahan lain seperti surau yang besar, toilet yang selesa korang boleh dapat dekat sini. Untuk harga pula bermula dengan RM45 sahaja. Untuk anak-anak bawah 6 tahun percuma je. Jadi orang Kelang, jangan lepaskan peluang, ajak kawan-kawan dan juga keluarga berbuka di Royal Mustika Ballroom.